Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Ini Aiman bin Muhammad Zuhairi Muzri Adha, dan juga dua ahli rakan kumpulan saya iaitu Syazana binti Aziz dan juga Nur Sumayyah binti Nasruddin akan menghasilkan satu penghasilan produk bagi tugasan 2 untuk kursus EDUP 3093 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Jadi untuk tugasan kali ini kami perlu menemubual seorang guru cemerlang serta kami perlu menganalisis kerjaya beliau dalam profesen perguruan. Pertama sekali saya akan menerangkan definisi guru cemerlang. Guru cemerlang ialah guru yang mempunyai kepakaran yang tinggi, menjadi contoh teladan, membantu meningkatkan kualiti PDP serta diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan di Malaysia. Okey, jadi guru cemerlang ini menyokong falsafah pendidikan kebangsaan dengan membentuk insan yang seimbang. Manakala dari segi falsafah pendidikan guru pula adalah dengan menjadi guru teladan, profesional dan juga progresif. Jadi di sini ada sedikit latar belakang peribadi dan profesion guru cemerlang yang telah kami temubual baru-baru ini, iaitu Encik Muhammad Zuhairi Muzri Adha bin Ibrahim. Beliau merupakan guru cemerlang bagi subjek matematik. Beliau berumur 46 tahun, beragama Islam dan juga berbangsa Melayu. Beliau sekarang bertugas di SK Pantai Senak. Tarikh lantikan beliau pada 1 Julai 2001 dan tarikh pengesahan dalam perkhidmatan berlangsung pada 1 November 2002. Jawatan semasa beliau adalah pada grade DG44. Bagi markah LNPT pula pada tahun 2020 beliau telah mendapat 94.95%, manakala pada tahun 2021 beliau telah mendapat 94.13%, manakala bagi tahun 2022 pula beliau telah mendapat 95.75%. Ini telah membuktikan bahawa Cikgu Adha ini adalah seorang guru cemerlang yang amat komited dalam kerjaya beliau. Dan sekarang saya akan meneruskan dengan anugerah yang pernah beliau terima sepanjang kerjaya beliau. Yang pertama adalah anugerah kebesaran pada peringkat negeri dan persekutuan. Anugerah yang kedua pula adalah anugerah perkhidmatan cemerlang yang telah beliau dapat sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2007, 2015 dan juga pada tahun 2020. Lain-lain anugerah yang pernah beliau dapat adalah yang pertama, Guru Adiwira peringkat sekolah, dan juga Cikgu Juara Digital peringkat kebangsaan, anugerah Guru Inovatif Sekolah Rendah peringkat Negeri Kelantan, Edufluencer KPM 3.0 dan juga Guru Aspirasi peringkat sekolah. Kelima-lima anugerah ini telah beliau dapat pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 2023. Dengan adanya anugerah-anugerah ini telah membuktikan bahawa Cikgu Adha sangat diakui serta beliau sangat komited dalam kerjaya beliau. Selanjutnya, saya akan teruskan mengenai kronologi perkhidmatan beliau. Beliau mula memegang jawatan sebagai guru akademik biasa di SK Palot 14 pada tahun 2001 sehingga 2004. Kemudian beliau bertukar status daripada guru akademik biasa kepada guru cemerlang di SK Sungai Kelamah pada tahun 2004 sehingga 2010. Kemudian beliau mengajar di SK Tuku Besar Tampen pada tahun 2011 sehingga tahun 2012. Kemudian beliau bertukar mengajar di Negeri Kelantan, iaitu di SK Cicang Menyabong pada tahun 2013 sehingga tahun 2022. Kemudian beliau mengajar di SK Bukit Marak pada tahun 2022 sehingga tahun 2023. Dan akhir sekali beliau mengajar di SK Pantai Senak pada tahun 2023 sehinggalah sekarang. Ini adalah sedikit sebanyak perjalanan beliau dalam menjadi seorang guru. Beliau mencerminkan konsep falsafah pendidikan kebangsaan FPK dengan membangunkan murid secara menyeluruh dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani melalui PDPC subjek matematik beliau yang berkesan. Dalam masa yang sama, beliau juga mengamalkan falsafah pendidikan guru FPG dengan menjadi guru yang progresif, berwawasan dan kompeten serta menjadi contoh teladan dan pemimpin PDPC kepada rakan guru yang lain. Kenaikan beliau kepada guru cemerlang menunjukkan pembelajaran sepanjang hayat beliau selaras dengan hasrat FPK dan FPG. Ini telah membuktikan bahawa Cikgu Adha adalah seorang guru yang sangat berwawasan dan juga layak mendapat gelaran guru cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Nur Sumayyah binti Nasruddin akan membentangkan tentang aspirasi kerjaya sebagai seorang pendidik berdasarkan
temu bual bersama seorang guru yang telah kami laksanakan. Jadi terlebih dahulu saya akan menerangkan apa maksud aspirasi kerjaya. Jadi aspirasi ini merangkumi visi, matlamat, motivasi dan juga hala tuju seorang guru dalam membentuk generasi di masa hadapan. Jadi profession guru ni bukan hanyalah sekadar pekerjaan, malah ia merupakan satu amanah untuk membina insan dan juga untuk memajukan negara. Baiklah, kita pergi kepada aspirasi kerjaya beliau yang pertama. Berdasarkan temu bual yang telah kami laksanakan, beliau ada menyatakan bahawa pendidikan ni adalah satu ibadah yang pahalanya berterusan hingga ke akhirat. Dan ini menunjukkan bahawa inspirasi beliau ni ia sangat berpaksikan niat yang tulus lah, dan bukan hanya sekadar ingin ganjaran dunia semata-mata, tetapi kerana ingin menyumbang ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak murid. Dan hal ini membuktikan bahawa profession guru ni ia perlu mempunyai nilai spiritual yang tinggi dan juga dapat menjadi medan untuk mencari keberkatan hidup. Baiklah, kita teruskan pula kepada aspirasi kerjaya beliau yang kedua. Okey, aspirasi beliau yang kedua ni adalah untuk menjadi seorang guru yang berjiwa pendidik, yang sanggup berkorban bahasa, berkorban tenaga dan juga kepentingan diri demi murid. Macam contoh, kita seorang guru ni rela mengorbankan masa dia demi masa depan murid-murid dalam melakukan pengajaran ataupun pembelajaran kepada anak-anak murid. Jadi beliau ni mengibaratkan guru sebagai lilin yang membakar diri untuk menerangi kehidupan orang lain, iaitu anak-anak pelajar lah. Jadi hal ini dia menunjukkan nilai integriti dan juga keikhlasan yang tinggi dalam profession perguruan. Dan aspirasi yang sebegini sepatutnya perlu menjadikan guru sebagai contoh dan teladan kepada masyarakat. Baiklah, kita pergi pada yang seterusnya. Beliau juga menegaskan bahawa matlamat utama pendidikan ni adalah untuk membangunkan potensi murid yang secara menyeluruh yang merangkumi aspek jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jadi beliau juga percaya bahawa tugas guru ni bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk membentuk adab, nilai dan juga sasiah murid agar mereka ni menjadi manusia yang lengkap dan juga berakhlak mulia kepada orang lebih dewasa. Jadi aspirasi ini sangat selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang lebih menekankan kepada pembangunan insan yang seimbang. Ini menunjukkan bahawa guru tidak hanya mengejar pencapaian akademik, tetapi berusaha untuk melahirkan pelajar ni untuk menjadi manusia yang berkualiti, yang mampu untuk menyumbang kepada agama, bangsa dan juga negara. Kemudian aspirasi beliau sebagai pendidik turut dilihat melalui komitmen terhadap inovasi, sebab beliau menjadikan pengajaran inovatif sebagai pemakin untuk meningkatkan lagi pencapaian murid sehingga murid ini dapat mencapai ke peringkat antarabangsa. Dan oleh sebab itu, ini membuktikan bahawa aspirasi guru bukan hanya sekadar mengajar, tetapi ingin meneroka kaedah baru yang lebih kreatif dan juga berimpak tinggi dalam sesi pembelajaran. Oleh sebab itu, guru ni perlu melihat dirinya sebagai ejen perubahan yang mampu meningkatkan lagi sistem pendidikan negara di dalam sekolah kita. Bukan itu sahaja, malah tokoh inspirasi beliau juga dapat menjadi aspirasi kerjaya dalam mendidik. Jadi, siapakah tokoh inspirasi beliau? Okey, tokoh inspirasi beliau ialah ibunya sendiri yang sentiasa menanam minat terhadap ilmu serta menggalakkan sifat yang tidak mudah berputus asa. Selain itu,
Tun Dr. Mahathir juga turut menjadi ikon dalam membentuk aspirasi beliau kerana keteguhan semangat, keilmuan yang tinggi dan juga sumbangan besar terhadap pembangunan negara kita. Jadi, inspirasi daripada dua tokoh ini telah memupuk cita-cita beliau untuk menjadi guru yang berwibawa, berpengaruh positif dan mampu memberi impak besar kepada generasi akan datang. Jadi, secara keseluruhannya, aspirasi beliau ni bukan hanya untuk mencapai kecemerlangan individu, tetapi untuk membina legasi. Dan beliau juga bercita-cita untuk melahirkan generasi yang mempunyai jati diri, nilai akhlak yang tinggi dan juga daya saing global yang dapat berdaya saing antarabangsa itulah. Jadi aspirasi ini memberi impak kepada pembangunan negara dalam jangka masa yang panjang kerana pendidikan ni merupakan satu kunci kepada pembentukan tamadun bangsa. Seterusnya kita akan pergi kepada pengalaman signifikan yang menjadi pemakin inspirasi. Sebelum masuk kepada maklumat, saya ingin memberitahu tentang maksud pengalaman signifikan. Pengalaman signifikan merujuk kepada pengalaman penting ataupun yang berkesan yang pernah dialami oleh seseorang tokoh itu sebagai kerjaya seorang guru. Pemakin inspirasi merujuk kepada pengalaman yang mendorong semangat ataupun motivasi seseorang, tidak kira guru ataupun murid, yang boleh mengilhamkan seseorang. Jadi kita masuk isi yang pertama, iaitu beliau telah berjaya membantu murid daripada lemah hingga cemerlang. Beliau menekankan bahawa seseorang murid itu perlu menekankan kepentingan ilmu sebelum melakukan sesuatu. Beliau memberitahu bahawa seseorang murid itu perlu menguasai ilmu dan juga perlu mempunyai semangat luar biasa. Jikalau mempunyai ilmu dan semangat luar biasa, ia akan membawa kepada kecemerlangan. Jadi beliau menekankan konsep daripada zero ke hero dan juga pada akhirnya menjadi seorang yang luar biasa, iaitu pro. Beliau pernah membantu murid lemah sehingga pelajar cemerlang. Ini menunjuk kepada beliau tidak melihat kekurangan itu, tapi beliau melihat sebagai peluang untuk beliau membimbing dan juga memperkasa potensi mereka dari dalam akademik maupun dari sukan. Dengan pendekatan yang sabar, penggunaan strategi PDP yang berbeza serta kepercayaan kepada potensi setiap anak didiknya, beliau berjaya melahirkan ramai murid yang berjaya di pelbagai peringkat, terutama di peringkat antarabangsa. Pengalaman ini membuktikan nilai kasih sayang dan juga nilai keikhlasan dalam diri seorang guru terhadap potensi seseorang manusia ataupun seorang pelajar sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang kedua, beliau menghadapi pelbagai cabaran di sekolah, iaitu beliau mengatakan bahawa beliau tercabar dengan dari segi pengurusan masa kerana beban tugas seorang guru ataupun pelbagai aktiviti diadakan. Ini membuatkan beliau tidak cukup masa untuk beliau mesti pandai mengurus masa dengan baik. Beliau terlibat dengan inovasi, beliau terlibat dengan sukan rugby. Jadi beliau anggap masa tu sebagai sebilah pedang, iaitu jikalau kita tidak pandai mengawalnya, ia akan memberi kesan yang buruk kepada kita. Tapi apabila kita pandai memegangnya, ia akan memberi banyak manfaat kepada kita. Jadi di sini sikap seorang guru yang progresif dan juga reflektif adalah ditekankan dalam falsafah pendidikan guru yang sentiasa bersedia untuk berubah mengikut keperluan zaman. Dan seterusnya menjadi inspirasi kepada anak-anak sendiri untuk menjadi seorang guru.
iaitu semangat dan dedikasi beliau dalam dunia pendidikan menjadi contoh kepada anak-anak, iaitu Muhammad Dini Aiman merupakan anak kepada tokoh. Ini terbukti bahawa kejayaan beliau apabila dirinya menjadi antara pengalaman yang paling bermakna dalam kejayaan beliau adalah apabila dirinya menjadi inspirasi kepada anak-anak sendiri untuk bergelar seorang guru. Beliau tak pernah memaksa tapi menjadi teladan dan juga semangat dalam mendidik untuk menjentik hati anak-anak turut menyambung perjuangan dalam dunia pendidikan. Bagi beliau, ini adalah kejayaan yang paling indah apabila nilai dan semangat yang beliau semai bukan sahaja memberi kesan kepada murid kat sekolah, tapi dalam keluarga beliau sendiri. Hal ini juga selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan seimbang dan FPG iaitu falsafah pendidikan guru yang mengangkat guru sebagai model teladan dan pembentuk generasi. Dan yang terakhir iaitu memperoleh anugerah dan juga pengiktirafan. Beliau telah memperoleh anugerah yang pelbagai, antaranya Guru Perkhidmatan Cemerlang, Tokoh Inovasi Kelantan, Guru Juara Citra, Edufluencer KPM, Kejayaan Inovasi dan murid beliau telah mencipta. Di sini adalah satu benda yang menarik iaitu beliau menceritakan bahawa dalam inovasi beliau telah berjaya mencipta satu geota iaitu dipanggil buat CV9 tanpa perlu darab ataupun CV. Jadi seseorang murid tu boleh menghafal CV9 tanpa perlu darab ataupun tanpa perlu tengok CV. Dan inovasi yang kedua seperti FAST iaitu Finger Advanced Smart Training iaitu mengira sesuatu matematik tanpa menggunakan bahan maujud lain. Jadi di sini beliau tekankan jari ada 10 tapi beliau menghasilkan inovasi ni seakan-akan jari ni ada 100. Jadi kat sini kita boleh lihat pelbagai inovasi yang kreatif dan juga inovatif membawa kepada kecemerlangan seorang murid dan juga kejayaan seorang guru menghasilkan sesuatu tu dan murid melihat juga murid mengaplikasikannya. Ini adalah kejayaan yang sangat perlu diambil berat dan juga perlu diamalkan oleh setiap murid dan perlu dicontohi. Jadi apa yang paling saya menyentuh hati, beliau menyatakan bahawa kejayaan sebenar seorang guru bukan pada anugerah yang diterima, tapi apabila melihat anak didiknya menjadi insan yang berjaya dan juga berakhlak, itu adalah kejayaan yang sebenar bagi seorang guru. Kata beliau adalah ganjaran sebenar seorang guru ialah bila ilmu yang disampaikan itu terus hidup dalam diri orang lain walaupun sehingga liang lahat. Ayat itu memberi kesan yang mendalam kepada kami semua. Keseluruhannya, pengalaman signifikan beliau menggambarkan makna sebenar seorang pendidik sejati yang bukan sahaja mengajar tapi mendidik menjadi seorang manusia yang berakhlak dan juga beretika. Bukan sekadar menyampaikan ilmu tapi membentuk jiwa dan membina generasi yang mampu membawa kepada perubahan dunia. Pada sekarang saya akan membuat analisis mengenai kronologi perjalanan kejayaan yang menyumbang kepada pengiktirafan guru cemerlang. Yang pertama, Cikgu Adha ini bermula dengan menunjukkan minat dan bakat beliau dalam bidang pendidikan sejak beliau di bangku sekolah lagi. Yang kedua, beliau telah berusaha keras untuk mempelajari dan meningkatkan kemahiran dalam bidang pendidikan, khususnya bagi subjek matematik dan juga pendidikan jasmani. Yang ketiga, beliau sentiasa mencari peluang dan platform untuk mempersembahkan bakat dan kemahiran yang beliau miliki. Yang keempat, beliau juga telah mendapat pengiktirafan dan penjenamaan melalui pencapaian besar dalam kejayaan beliau. Yang terakhir, beliau terus mengembangkan diri dan berkongsi pengetahuan dengan orang lain dan juga murid-murid beliau untuk memberi impak yang positif dalam dunia pendidikan.
Perjalanan kerjaya beliau yang menyumbang kepada dunia pendidikan adalah dengan memperolehi pendidikan di institusi pendidikan seperti IPG dan UPSI. Selepas menyelesaikan pengajian, beliau memulakan kerjaya sebagai pendidik dan terus meningkatkan kemahiran dalam bidang pendidikan. Dengan usaha gigih beliau ini, beliau mendapat pengiktirafan melalui pelbagai anugerah dan penghargaan, di mana ia sekaligus dapat meningkatkan reputasi beliau dan juga kredibiliti dalam kerjaya pendidikan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Ini sekaligus menjadikan Cikgu Adha seorang guru cemerlang yang amat komited dan berwawasan.